kami bagi pihak penganjur mengucapkan terima kasih lah atas kerjasama semua, dan juga kita sama-sama doakan lah agar majlis kita pada hari ini akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala lah. Jadi untuk sesi pagi ini kita akan buat sedikit bacaan Yasin dan juga tahlil arwah lah, untuk kita sama-sama sedekahkan kepada semua ahli-ahli keluarga, seterusnya para pegawai, mantan pegawai yang telah kembali ke rahmatullah, serta Tuan Ismail akan mengembalai lah bacaan Yasin pada pagi ini serta tahlil arwah pada pagi ini. Jadi marilah kita sama-sama mari semua. Oh, nampak muda. Ni semua. Cepat, meh. Sama talib. Tahu kita banyak nak cerita lagi ni. Kita cerita sampai makan tak lagi. Kita nak jumpa dulu. Oh, Yong. Apa khabar? Lampi-lampi tak apa. Nanti Ustaz kenapa dia beli atas. Dia beli atas ni. Lampi-lampi ni tak apa. Ini otai. Best 25 duduk. Best 90, 80 berdiri. 70. Atas. Siapa tak nak Cik Ya. Jangan lupa tap screen. Oma kita, daripada Perlis ya, Ma. Alhamdulillah. Oh, ni tu asal kena. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Okay, first kita akan ambil gambar ikut saya punya kiraan. Kemudian last kita akan ambil satu video. Boleh? Okay. Semua dengan arahan ya. Bagus orang filem negara. Pertama kali je dah berhulur. Okay, last. Okay, sekali lagi yang betul-betul Kami sayang filem negara Malaysia. Dalam kiraan 1, 2, 3. Kami sayang filem negara Malaysia. Okey, lagi sekali boleh? Lagi sambung lagi. Ayatnya kita tukar ayat. Ayatnya selamat tinggal filem negara Malaysia. Jangan nangis. Okey. 1, 2, 3. Selamat tinggal filem negara Malaysia. Okey, terima kasih semua. Cuba makannya semua. Ni dia orang-orang filem negara Malaysia. Masita, wanita, ini dia orang-orang kesayangan. Para. Eda. Ingat lagi nama. Oh, lama-lama, alhamdulillah. Assalamualaikum, Batam bersama dengan orang hebat ni, Cik Hasan Talib. Apa khabar?
Kau bila dia akan masuk filem negara? Saya masuk tahun 68. 68. Aduh, saya sekolah lagi. Inilah memang banyak. Pension awal 1995. Ketua animasi. Kemudian jadi penerbit. Wah, alhamdulillah. Dan jadi kritik filem terbaik. Allah. Terima kasih. Terima kasih datang. Assalamualaikum. Batam bersama dengan Cik Omar Abdullah dan juga Cik Omar Abdullah dan juga semua otak-otak filem negara. Jom masuk filem negara tahun bila? 74. Betul. Drama siapa tak kenal, dramatis dan juga penerbit ketiga. Alhamdulillah, jumpa lagi kita di sini. Alhamdulillah semua. Okey. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Batam bersama dengan juru kamera Otai, Cik Isa Rahman. Ingat lagi ya? Tahun bila Cik Isa masuk? Tahun 78. Kita pernah bekerja bersama. Memang terbaik. Ini kameraman terbaik filem negara Malaysia. Betul. Terima kasih datang. Tapi semangat aku tetap hidup. Kamera tak jumpa-jumpa. Tak gaji. Dan ditakdir kami itu tak apa. Alhamdulillah. 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 Sihat walafiat. Kamu berapa sekarang? Ini bakal berapa hari lagi? 70. 70. Alhamdulillah. 70 hari bulan 7 ni genap 70. 70. Terima kasih Cik Isa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itulah kat mana ni? Tak ada. Kita bersama dengan Cik Chong Konsang. Ini dulu salah seorang ketua Batam lah. Banyak belajar dengan dia di makmal filem lah. Memang hebat. Masa tanding teknik dia ketua lah. Dia penolong kita. Alhamdulillah. Terima kasih Cik Chong. Terima kasih datang. Nampak Tai Chi main lagi Tai Chi. Okey, jumpa lagi. Thank you. Batam bersama dengan Mr. Lim Ketua Mahkamah tahun bila Mr. Lim masuk? 66. Tengok Mas. Terima kasih datang. Thank you for coming. Oh, sama-sama. Ini orang Mahkamah. Tahun bila you masuk? Tahun bila masuk filem negara? Tahun bila? 1967. 1967. Oh, now umur berapa? 77. Orang lama Otai, very Otai. Thank you. Batam bersama dengan Cik Mak Jonan dan Cik Azmi Makmal. Azmi Gani. Okey, apa khabar? Tahun bila masuk filem negara? Tahun 78. 78 ya. Umur sekarang? Umur 73. Isteri berapa? Isi Satu lagi, alhamdulillah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Batam bersama dengan Cik Halim Murad. Tahun bila masuk filem negara? Tahun 75. 75 umur sekarang berapa Cik Halim? Sekarang ni 76 plus. Oh, dia ni dulu dia jadi penerbit lah Wah, pergi. Tapi ada offer bagus blok. Bagus pula lah. Cik ini bos sama Cik Ahmad Razali dengan keding kita. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Batam bersama Tuan Haji Kamal. Sahabat lama sama-sama kerja luar dulu. Haji masuk tahun bila? 74. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Boleh ke sebelum makan, sebelum berpisah, berpecah, kita angkat gambar beramai-ramai. Assalamualaikum. Boleh semua datang ke depan. Ni. Cik Sanusi, apa khabar? Alhamdulillah. Buat apa sekarang? Saya mula sengkuh. Siapa ni? Apa dah? Kurus dah sekarang. Tapi sihat ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Cik Sanusi. Puas atau tak puas? Puas, tak apa sihat. Oh, yalah, alhamdulillah. Sahabat kita nampak sihat tu. Itu dia. Allah, ni dia Cik Dian kita, Cik Ramli. Sihat dia ni? Sihat ya? Alhamdulillah. Allah Akbar, dapat jumpa kita kat sini. Ini Cik Ajeman kita. Filem negara. Bang, masuk kerja filem negara tahun bila bang? Masuk kerja filem negara? 38. Tahun? Masuk kerja? 38 tahun? Tahun bila masuk minat? 31. Alhamdulillah bang. Ini dia memang dia pemain gitar, lead gitar. Teringat dulu masa kita The Belang. Okey bang. Kemalu-maluan pula. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih bang. Assalamualaikum. Sensor sikit. Oh, tu dia. Ini Cik Lah kita bagi animasi Cik Lah pencen tahun bila? Pension dah 70
tahun dah saya tengok. Oh, dah 7 tahun ni. Alhamdulillah. Okey, jalan jumpa bos lama tu, Cik Hassan tu. Kak Mariam, apa khabar? Abang Mariam, Abang Mariam. Sihat ya? Alhamdulillah. Ni penan. Jumpa makan. Allahumma salli ala Muhammad. Tu dia. Ni patang bersama dengan kita punya penganjur, Cik Junaidi. Assalamualaikum. Apa khabar? Alhamdulillah, rasanya meriah. Alhamdulillah. Dapat kumpul ramai-ramai macam Ya. ni, tengok gathering dia orang ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih telah menganjurkan majlis ini dapat jumpa kawan-kawan lama Cik Jun. Alhamdulillah. Terima kasih, jumpa lagi. Tak lama lagi bangunan ni akan dirobohkan. Ya betul. Bila tu? Kita ada dekat sini sampai 24 insya-Allah. 24 Oh. bulan 7 ni. Lepas tu nanti tak tahulah apa dia. Nostalgia lah selama 40 tahun saya di sini. Cukup 61 tahun bangunan. Oh, 60? 61 tahun ni? Oh. Cik Majid, tahun bila masuk filem negara? Pencen 2004. Masuk filem negara tahun? 66. 66. Allahu Akbar. Saya 6 tahun. Umur berapa sekarang Cik Majid? Masuk 79. Alhamdulillah. Jumpa lagi kita di sini. Orang memang otai. Very otai. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini Cik Cik Din kita. Senyap dia. Terkenal dia sekarang. Terkenal dalam WhatsApp. Badrul. Okey, Cik Badrul. Alhamdulillah. Ni. Ni jumpa Wak Wak. Wak. Ini dia. Dulu saya diorang suruh jumpa ambil barang. Jumpa dengan Miss Kam. Saya ingat mana Miss Kam mana, Puan Miss Kam mana ni. Rupanya tengok ini Wak. Alhamdulillah. Umur berapa sekarang? Dah dekat 75 dah. Alhamdulillah. Lagi 4-5 bulan. Sehat lagi. Dah berapa dah? Dah berapa dah? Dah berapa? Tinggal satu je. Tinggal satu. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Salim, makan. Jemput makan. Makan. Ni semua prima donna dah jadi prima donna dah. Ni semua. Kita bersama dengan Tuan Haji Azlan dan Tuan Haji Ramli ya. Ini dulu tahun yang kami Saya wakil Finas. apa filem negara dulu masuk ingat naik pangkat kan filem negara. Ingat tu. Jangan lupa jasa filem negara. Banyak jasa tu. Tangannya Ehsan Tasibo. Ini lagi pada filem negara. Tahu. Alhamdulillah. Ini lagi kita pangkat. Alhamdulillah jumpa kawan-kawan lama. Alhamdulillah. Banyak umur, murah rezeki. Alhamdulillah. Ini dia. Ini Atika, Ajasu. Ini siapa nama? Haji Kasim. Haji Kasim punya wife. Saya siapa? Ini siapa? Cepat ingat. Ni video ni. Ni Azizah. Ini apa nama? Susah ingat ni nama tempatnya. Finas. Ni patang bersama dengan Cik Benan dan Cik Masya. Nampak muda lagi Cik Benan orang Anjek. Kita masih ingat lah Cik Benan you kena tangkap bulan puasa. Kena sekali ya. Kena sekali makan Dekat ni food court dekat depan Jaya Supermarket. Oh ya ke? Habis tu you macam mana boleh lepas? Tengok IC ya. Oh, Maikat. bukan Melayu. Melayu pandai kan. Cakap pun memang lebih daripada Melayu. Terima kasih datang. Sama-sama. Okey. Okey.
Tu dia. Ni dah ni tok perak kita ada lagi tok perak. Lagi tok perak. Terima kasih. Mamu ada lagi. Sama ada lagi. Alhamdulillah. Kita nak apa nak berlangsung ni. Ini mungkin tak ke Ali. Okey. Kawan. Ini dia. Ada orang kayak dia lah. Ni ada potong orang pun WhatsApp apa. TikTok ni ha. TikTok. Jangan lupa TikTok ha. Jangan lupa. Share, like, komen. Patam Yani kan? Haji Patam. Budi Patam. Selama bangunan ini akan dirobohkan. Kan Celi bangunan ini akan dirobohkan lah di belakang Crystal Crown tu masih utuh di sana lagi. Ada takraw tu, gelangan takraw tempat kami main takraw dulu. Tinggal kenangan. Ini pejabat lama ni pejabat filem negara dulu. Apa-apa kita cari kat sini. Jumpa orang sini. Nak cuti ke apa dululah. Ini laluan kita. Ini tinggal kenangan. Nak panskat kat sini dulu. Ni air dah tak ada dah. Dulu ada pernah syuting lah dulu kat sini bawah ni. Mana saat jaga. Ada dah tak ada panskat lah sini. Sini panskat. Hampir nak beransur ni sahabat ni. Kita kenang-kenangan bersama sahabat filem negara dulu. Dapat berjumpa. Alhamdulillah. Ini Kak Atika ni. Ni Leka kan? Kak Leka dulu ni saya masih kerja dia dah jadi orang kuat filem negara dulu. Apa-apa minta. Ni Kak Nolida. Kak Nolida ni dia memang tak boleh kata apa lah, dia kata jangan lebih-lebih. Tu dia Kak Nolida kita. Dia dah meninggal ni. Dia hawang. Tu dia ni Cik Asam sekali. Sini aja cukup tak payah kat limau tu. Tak payah kat sini. Sini aja boleh. Kat sini pun boleh. Nama sini pun boleh. Dan hampir nak beransur. Alim murad kita. Kita kenang-kenangan. Kita ambil memori kenangan harimau sekejap lagi. Kenangan harimau ni lah bakal ditinggalkan lambang filem negara Malaysia. Harimau kita. Janji sangat kita daripada dengan Haji Atika daripada Perak sampai Alhamdulillah, terima kasih datang support filem negara kita. Nak buat macam mana nak dipecahkan. Nostalgia ni. Nostalgia ni. Dah sampai masa. Dah tengok library dah belum? Dah. Ini orang-orang filem negara lama ni. Itu dia. Itu kameraman kita tu. Isabella. Ini dia. Kak Nolida kita. Cik Ali Muda. Yang belakang tu Cik Hasan. Memang respect lah datang Cik Hasan merendahkan diri datang ke sini. Kalau ada tak heran pun dengan kita kan. Alhamdulillah, terima kasih. Tengah kenangan. Okey, kita tunggu lagi kawan-kawan tu datang. Main semua. Mari main Sarwan, pegawai JPJ. Fotografer muda kita kan. Ni fotografer muda kita tengah beraksi. Masuk Sim, Ji. Yang paling terotai ni lah dia. Ini dia yang paling terotai. Cik Hasan, Cik Omar, Cik Halim, Haji Kasim. Alhamdulillah. Ada yang handsome pun nampak. Aku tak nak. Sarwan yang macam-macam Cik Sarwan. Jangan macam-macam Cik Sarwan. Kita nak pergi ke studio sound stage
Sambil-sambil tu inilah ada kawasan filem negara. Besar tempat dia nak diambil alih oleh syarikat lain. Tu dia. Itu banglo tempat dulu engineering duduk situ. Dah tak ada dah, tak tahu mana. Situ. Kita jalan di kawasan ni. Ni bilik lighting. Dulu ni lah bilik lighting. Apa dia? Sampailah dia pakai Kira dulu ada lampu dalam ni. Lepas tu dia tukar ke situ je. Ni. Situ je. Dalam tu ada lampu-lampu. Ni sebab patah yang Cik Sarudin ni. Dia nak tengok apa nama tu lah. Studio Soundstage buat kenang-kenangan dulu kami kerja di situ. Dan kerja pertama. Cik Ehsan sana tu. Proses pemindahan. Ini makmal. Ini makmal warna filem P. Ramlee. Makmal warna filem P. Ramlee dulu. Ini pun bakal dirobohkan lah juga. Atas tu bilik ketua pengarah tu. apa ni? Mesin dah habis. Mesin dah habis lah. Tak pakai dah. Yang side repair tu tak je. Dah tak ada dah. Dah mana orang pakai filem lah. Bila filem tak ada. Makmal tak ada berfungsi lah. Ini panggung studio pentas. Ini panggung satu. Ada jadi muzium. Ni bangunan makmal pejabat dia orang. Ni panggung studio. Ni panggung satu, studio pernah bunyi sana. Ya ni. Filem negara bakal itulah. Akan tempat sebelah ni dia akan jadi macam itulah nanti. Inilah pentas bunyi. Buat kenangan. Main gambar sini. Bila orang dah balik nak tutup. Tutup aircon. Saya pernah kerja sini masuk pukul 5 pagi, balik pukul 5 pagi. Tapi tak apalah. Meter jalan. Ada hari tu. Tu bilik Patam dulu kat sana ujung mana tu. Dekat tingkap-tingkap tu. Masa ni RTM shooting ni. Kat sini kunci ni. Sila pakai. Kak. Tak ada. Tak boleh masuk lah. Kotak-kotak habis lah. Setting hose semua. Tak ada dah. Kita lawat kawasan ni. Ini boleh mana? Belakang-belakang tu tak apa, ni nak pergi lah. Nak pergi workshop. Pergi workshop. Workshop ni tempat Ehsan. In charge dulu. Kita belum. Kami nak pergi ke pejabat apa lama kami. Workshop dulu, kita panggil workshop. Allahu Akbar. Ni panggung satu. Projector. Inilah. Ada. Inilah bilik workshop tempat kami dulu. Pakistan Pak Cik Din. Masa tu rambut Din tak putih je ni lah. Ini bahagian sound dululah. Ada lagi meja ni. Tak ada dah. Museum. Museum pun dah tinggal museum. Ini bilik. Okay, wash. Bilik alihan transfer. Sini Dari sini. kelas dia. Salih Allah sama. Itu dia. Itu dia. Ni. Saya ingatlah. Kot tako tempat kami main dulu. Inilah. Dulu LAN dulu kajian pasang lampu urus LAN. Dengan LAN banyak ada, memang banyak. Di sana, itu dia. Okey. Balik. Library. Tempat Atikah tadi tu kerja sini dulu. Editing dulu. Jomlah kita kena perayak-ayak sikit ke. Apalah budak-budak ni buat. Ni apa ni Tiong ni? Tiong nak buat apa ni? Tiong buat apa nak ambil gambar Tiong? Ini apa? Ni dia. Boleh. Boleh. Okey. Okey sahabat, masa mencemburu kita. InsyaAllah jumpa lagi sahabat-sahabat semua.
Ampun dan maaf jika ada bergurau senda tadi. Patut minta maaf. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Okey, balik dulu. Jumpa lagi. Terima kasih. InsyaAllah.